28 Mac 1969, pemergian Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapii. Pada hari ini dalam tahun 1969, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapii yang di-Pertua Negeri Sarawak yang pertama meninggal dunia di Astana Negeri Sarawak, Kuching, Sarawak. Jenazah Allahyarham dikebumikan dengan penuh penghormatan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Bahagian Kuching, Sarawak. Allahyarham yang berusia 64 tahun dilahirkan pada 7 Oktober 1905 di Kuching. Allahyarham memulakan karier sebagai seorang kerani pada tahun 1924. Bakatnya yang menyinar dalam aspek pentadbiran melayakkan Allahyarham dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 16 September 1963 untuk tempoh 2 tahun. Selepas menamatkan tugas, Allahyarham sekali lagi dilantik ke jawatan yang sama pada 15 September 1965 untuk tempoh 4 tahun.